Hobi memelihara haiwan yang comel dan manja seperti kucing, arnab dan anjing bukanlah sesuatu yang asing di Malaysia. Berbeza dengan aktivis haiwan Jamil Ismail atau lebih dikenali sebagai Jamil Kucing, selain memelihara hampir 200 ekor kucing jalanan, sepasang beruk kini menjadi antara minat uniknya. Ikuti laporan disediakan wartawan Zahrinul Aini Sumari. JK dan Syaki telah menjadi seperti anaknya sendiri sejak 9 tahun lalu. Beruk jantan dan betina jenis spesies makak berekor pendek ini dipelihara dengan lesen dan permit khas daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Gelagat kedua-duanya yang dibawa ke mana sahaja tuannya pergi akan mencuit hati sesiapa sahaja dengan penampilan berbeza, memakai baju seperti kanak-kanak. Abang didik dia orang macam anak, jangan layan dia orang macam binatang. Dia buat salah, kita marah, kita tegur. Kalau perlu kita rotan. Tetapi bila masuk bab rotan ni ada cara-cara dia. You tak bolehlah pukul dia setengah mati. Bercerita mengenai minat membela beruk, walaupun terpaksa membelanjakan hampir RM2,000 setiap bulan bagi makanan dan penjagaan kesihatan JK dan Syaki, ia dianggap pelaburan yang berbaloi. JK dan Syaki kini bukan hanya terkenal di Malaysia, malah di seluruh dunia apabila pernah muncul dalam beberapa iklan produk komersial luar negara seperti minuman tenaga Sweden dan kamera digital keluaran Samsung. Ia malah mendapat liputan daripada agensi berita antarabangsa seperti AFP dan New York Post. Beruk adalah binatang yang paling bijak pada saya. Sebab apa saja you buat, dia akan ikut. JK tu you cuba letak kat situ, you bagi remote tengok. Bertukar-tukarlah channel tu dia buat ni. Yang Syaki pula dia duduk lepas, okey, kita duduk diam. Kita ralik saja tu dia dekat depan peti sejuk tu. Segala dia buat testing food. Setiap hari Ahad saya bawa pergi Taman Rimba Ampang. Saya lepas. Dia panjat pokok, dia terjun dalam sungai. Saya pegang saja motor, dia meluru naik terus naik motor. Basah-basah lencur dia punya, takut saya tinggal. Sepanjang memelihara JK dan Syaki, seperti juga manusia yang mempunyai sifat sayang menyayangi, beliau menyedari kedua-duanya mempunyai perasaan cemburu apabila ada individu yang mesra dengan Jamil. Bagi dirinya, ia membuktikan walaupun binatang tidak memiliki akal, namun ia masih punya hati dan perasaan. Laporan Zahrinul Aini Sumari untuk Berita RTM.